Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fatimah Azhara binti Sofyan dan hari ini saya akan menerangkan tentang 4 perkara. Objek, keterangan, penerang dan pelengkap. Jadi mari saya terangkan yang pertama iaitu objek ataupun penyambut. Jadi objek atau penyambut ni ialah unsur yang hadir selepas kata kerja transitif. Ianya berfungsi untuk melengkapkan makna sesebuah ayat. Jadinya objek ni dia menerima tindakan yang dilakukan oleh sesuatu subjek. Okey, jom tengok contoh di sebelah. Okey, jadi contoh di sini Ali membaca buku. Jadi buku tu ialah penyambut kepada kata kerja membaca. Baiklah, tadi kita dah tahu apa itu objek. Sekarang mari kita telusuri apa itu pula pelengkap. Mesti semua tak tahu kan pelengkap tu apa? Okey, jom saya terangkan. Pelengkap ni ialah unsur yang hadir selepas kata kerja tak transitif tertentu. Contohnya seperti ialah, menjadi, merupakan dan fungsi dia untuk melengkapkan sesuatu ayat. Tanpa pelengkap ni, ayat itu akan menjadi tak sempurna dari segi makna. Contoh yang saya sertakan di sini ialah, dia ialah guru bahasa Melayu. Guru bahasa Melayu ni merupakan pelengkap kepada ialah yang merupakan kata kerja tak transitif. Jadi, saya akan terangkan istilah yang ketiga pula iaitu keterangan. Keterangan ni ialah unsur tambahan dalam ayat yang memberikan maklumat tentang masa, tempat, cara, tujuan, sebab dan sebagainya. Keterangan ni biasanya dia boleh digugurkan tanpa mengubah tata bahasa sesuatu ayat. Contohnya, mereka belajar di perpustakaan. Di perpustakaan itu ialah keterangan tempat. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang istilah penerang pula. Bukan dah terangkan tadi? Bukan, tadi tu saya terangkan tentang istilah keterangan. Sekarang saya akan terangkan tentang penerang pula. Keterangan dan penerangan ialah dua istilah yang berbeza. Jadi penerangan ni ialah unsur yang menerangkan atau menjelaskan maksud kata nama yang lain dalam frasa nama. Biasanya penerang ni hadir selepas unsur yang diterangkan. Contohnya, buku sejarah lama itu. Sejarah lama itu ialah penerang kepada buku tersebut. Baiklah, itu sahaja pengakhiran kepada video kita. Semua dah faham kan apa itu istilah-istilah tadi? Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.